Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Lembaran baharu untuk pendidikan negara. Hari ini secara rasmi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 ke 2035 telah diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rancangan ini bukan sekadar dokumen tetapi ia adalah hala tuju pendidikan negara untuk 10 tahun yang mendatang. Turut diumumkan pada hari ini beberapa prakasa penting untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Matriks pembelajaran Malaysia untuk mengukur pencapaian murid tahun 4 dan tingkatan 3 secara berpusat. Peluang untuk murid berusia 6 tahun masuk ke tahun 1 secara sukarela. Mewajibkan murid warga negara di semua sekolah termasuk sekolah persendirian dan sekolah antarabangsa untuk mengambil mata pelajaran bahasa Melayu dan sejarah mengikut kurikulum kebangsaan. Peruntukan RM100 juta untuk naik taraf dan baik pulih bilik guru di sekolah-sekolah seluruh negara. Reformasi sekolah kebangsaan. Pelaksanaan pendidikan TVET menerusi pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027. Pendidikan nadi negara. Ayuh kita jayakan RPM 2026-2035 demi anak-anak Malaysia. Tahun ini tahun kita.